Kenapa dodol lebih baik daripada halwa maskat untuk pesakit kencing manis? Orang ingat dua-dua manis, tapi sebenarnya dodol pilihan yang lebih selamat. Sebab apa? Gula dia lebih natural. Halwa maskat ni memang sedap, tapi gula dia banyak gila. Bahan utama dia guna gula putih, tepung dan minyak sapi. Semua ni tinggi karbohidrat dan boleh buat gula darah naik mencanak dalam masa singkat. Dodol pula walaupun manis, tapi dia guna gula Melaka dan santan. Gula Melaka ni ada indeks glisemik lebih rendah berbanding gula putih. Jadi kesannya pada gula darah tak seteruk halwa maskat. Kalau makan dalam portion kecil, risiko gula naik mendadak lebih rendah. Tapi ingat, walaupun dodol lebih baik, tak bermaksud boleh makan banyak. Kencing manis ni bukan main-main, kena tetap jaga pemakanan dan kawal portion. Kurangkan makanan manis, lebihkan serat dan protein supaya gula darah lebih stabil. Kalau masih susah nak kawal gula, boleh ikhtiar dengan kapsul aman. Ada akar legi yang boleh bantu stabilkan gula dalam darah secara semula jadi. Kajian dari Universiti Putra Malaysia pun dah buktikan keberkesanannya. Jangan biar gula darah naik tak terkawal. Klik sekarang dan dapatkan kapsul aman sebelum terlambat.